Ish, kenapa yang slow sangat ni? Tak apa-apa slow ni macam mana buat kerja ni? Dek, pergi tengok modem tu. Sudah Aris tak balik. Kat mana? Tak tanya. Janganlah marah. Cepatlah. Mana buat kerja ni? Wah, yang slow gila lah, Mama. Oh, adik pun tak ni kak? Tengok ni. Slow. Ni. Tengok ni, Mak. Ya, nampak. Ya, sabar. Mak call dulu ya. Sampai situ. Mak call customer service dulu ya. Sekejap, ya. Selamat pagi. Terima kasih kerana menghubungi Majunet Scramble Light, penyedia perkhidmatan internet berkelajuan tinggi di seluruh Malaysia. Saya Bella daripada unit Tindak Pelanggan. Bagaimana saya boleh bantu Encik dia? Hello. Saya nak buat aduan ni. Internet saya slow sangat dari semalam ni. Kenapa ni? Saya juga kerja dari rumah. Semua meeting saya terganggu ni macam mana ni? Saya minta maaf atas kesulitan yang berlaku, Encik. Kami di Majunet amat menghadapi pelanggan kami dan faham tentang aktiviti sambungan internet yang stabil, terutamanya untuk urusan kerja. Izinkan saya bantu selesaikan masalah ini dengan semua, Encik. Saya harap betul-betul cepat ya, sebab saya dah hilang banyak unsur kerja ni. Baik, Cik. Sebelum tu, boleh saya sahkan nama penuh dan nombor telefon untuk tujuan keselamatan? Ya, nama saya Ifah Sabrina. Nombor akaun saya 0123456789. Terima kasih, Cik. Sab, untuk makluman, panggilan ini mungkin dirakam bagi tujuan peningkatan kualiti perkhidmatan. Saya sedang menyemak akaun Cik sekarang ya. Nak kena tunggu pula dah. Aku ni dah banyak kerja ni. Baik, itu tengah risaukan. Saya benar-benar faham tekanan bekerja dari rumah dengan internet yang perlahan. Kami mohon maaf atas kesalahan ini, Encik. Saya ni ada presentation tau kejap lagi. Kalau line slow, macam mana saya nak present ni? Macam mana saya nak buat kerja ni? Baik, Cik. Jadi saya tahu sejak bila internet pakai. Dari malam tadi pukul 9 lagi. Semua device saya semua tak ada internet. Pun anak saya pun tak ada. Saya dah restart modem banyak kali dah. Adakah Cik sudah restart modem atau router? Ya kan saya dah cakap tadi. Saya dah restart modem banyak kali dah. Dah 2 kali dah. Baik, terima kasih atas kerjasama itu. Maklumat ini saya tak membantu. Untuk pengesahan, internet boleh perlahan sejak jam 9 malam semalam, Cik. Semula semua perangkat terjejas dan restart modem tidak membantu, betul ya? Ya, betul. Baik, saya faham situasi ini menjejaskan kerja Cik. Saya sedang menyemak status rangkaian di kawasan Cik. Mohon teruskan saya. Ya Allah, kena tunggu lagi. Berapa banyak kali nak kena tunggu-tunggu ni. Terima kasih kerana menunggu ya. Berdasarkan sistem Majunet, terdapat gangguan teknikal kecil di kawasan Cik yang sedang dalam proses perbaikan. Jadi saya dah kena tunggu berapa lama lagi ni? Untuk penyelesaian segera, kami boleh tawarkan yang pertama, aktifkan projek data cuma kali ini untuk hotspot sementara. Jadualkan jual teknik esok pagi sebelum jam 10 pagi. Yang ketiga adalah berikan feedback pada bulan ini sebagai pampasan. Saya nak internet sekarang ni. Saya nak buat kerja. Saya nak internet sekarang. Baik, saya boleh aktifkan data percuma dalam masa beberapa minit saja. Kalau esok juruteknik tak datang lagi, macam mana? Saya nak buat kerja kalau dia tak datang. Kes Cik ni akan ditanda sebagai kes keutamaan. Untuk pengesahan lanjut, saya akan sambungkan kepada penilai kami ya. Selamat pagi Cik Sab. Saya Kasrina, penyedia di Majunet bagi pekat syarikat. Saya mohon maaf tentang kesulitan ini. Saya ni nak internet saya okey balik je supaya senang saya nak buat kerja. Kalau internet tak okey, tak boleh buat kerja. Kami akan pastikan boleh teknik hadir sebelum pukul 10 pagi esok. Dan kami akan memantau kes ini secara peribadi. Selain itu, rebate akan diberikan pada bulan ini. Adakah semuanya jelas? Yelah, asalkan cepat siap saya okey je.
Terima kasih kerana terus mencari majlis. Sekiranya ada sebarang pertanyaan lanjut, Encik boleh hubungi talian pelanggan majlis pada bila-bila masa. Kami sentiasa komit untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik. Terima kasih lah tolong. Cepat sikit ya. Okey, terima kasih kerana memberi peluang kami untuk memperbaiki keadaan. Dalam situasi ini, kita memperkenalkan syarikat secara profesional, tidak pergi, memahami masalah pelanggan, memberi pilihan penyelesaian dan menggunakan kemahiran rundingan yang terbaik. Walaupun komunikasi berlaku secara atas talian, pendekatan yang sistematik dan tenang boleh meredakan kemarahan pelanggan dan meningkatkan reputasi syarikat.